Cikgu, ya Ari, orang yang berkapal hari ni, of course lah dia orang bercinta kan. Tapi bila berlaku je konflik, contohnya macam mengandung, terus boyfriend tu tak nak bertanggungjawab, boyfriend tu KO girlfriend dia. Adakah itu yang dimaksudkan dengan cinta, cikgu? Kalau dah bercinta semata-mata nak sedap saja, minta maaf cakap, itu bukan cinta. Dah tu, apa yang dimaksudkan cinta sebenarnya? Cinta ni, kita nak bersama dengan seseorang tu dalam apa jua keadaan, susah, senang, suka, duka dan sebagainya. Sebab tu Islam sangat teliti dalam hubungan manusia. Kalau dah tak mampu nak pikul tanggungjawab, susah dan juga senang, jangan bercinta, jangan berkapal. Mampukan diri sendiri tu dulu, kahwin.